Alright gang, Assalamualaikum gang. Kita dah sampai ke Kota Baru. Semalam kita sangkut jam dekat Kuala Gerai sampai Kota Baru. Berjam-jam makan jam kat situ. Daripada KL, Karak semua clear. Tapi sampai ke Kuala Gerai jam. So semalam aku sampai lebih kurang pukul 11 juga lah kat rumah. 10.30, 11. So ni aku nak pergi ke Ion sekejap. Lepas pergi Ion, baru nak pergi ke Pasar Ramadan Stadium. Sekarang pukul 3. Mungkin Pasar Ramadan tu kena pergi awal sikit. Kalau petang karang baru nak keluar. Alamatnya memang buka puasa dalam kereta lah cerita dia. So kejap lagi aku nak daripada Ion singgah terus ke Pasar Ramadan. Sebab dia dah start dah tu. Pukul 2 dah start dah Pasar Ramadan tu. Nampak tak? Pukul 2, pukul 3 rasanya dah start dah. Dah penuh dah. Oh, Petra. Okay. Bonggol ke. Tengok, masa ni pun aku tengok tu penuh dah. Tengok geng. You nak beli ni lah. Pukul 3 pun dah penuh. Nampak, pukul 3 dah penuh. Macam mana tu? So harap-harap tak jam lah. So stay tune kan, kita pergi ke Ion. Kita nak pergi top up Little Joe sekejap. Right, stay tune. So semua ada ni, Petra ada, Mona ada dengan anak saudara aku. Let's go gang. Okay, Petra kat mana ni? Petra dekat Kelang. Tandai Kelantan. Besar je topi. Besar je topi Petra, nampak tu? Besar je topi. Kecil. Putih. Okey, nak pergi mana ni? Nak pergi Pasar Ramadan? Nak pergi beli ni lagi apa, tudung punya bulat ring tu, scarf apa tak. Puasa tak? Tak. Kenapa tak puasa? Sebab Petra boy. Sebab awak small. Sebab awak baby boy ke? Okay dah. Okay, thank you. Sit down. Ni anak lagi, ni anak mami. Okay, ni dia punya, mami punya. Okay. Right, Petra punya mana? Hi. Hi everyone. Tu anak. Tu, hi everyone. Tu nampak tu? Hi everyone. Bye bye Frankie. Okay, selamat Hari Raya. Oh, geng, Kelantan ni kereta lawa-lawa, geng. Tengok tu. Oh, Mercedes. Macam-macam Honda padu-padu. Honda padu-padu geng, Kelantan ni padu. Nak bau lagi. Sedapnya bau. Sikit-sikit nak bau lagi. Tak bau pun. Tak bau pun, dekat sikit dengan hidung. Dekat. Wangi ke? Wanginya Petra. Jam gang, jam, let's go. Kita laju sikit ni. Tak ada parking. Petra, pegang. Oh, ini kedai-kedai lama ni gang. Tengok signboard pun dah tahu dah kedai-kedai lama ni. Okey. Ni belah kanan aku ni payung kan. Dulu stadium. Kita pusing satu round. Stadium Pink orang kata. Stadium Pink. Kita kena parking belah sana. Stadium Pink ni bukan Datuk Bida Bida yang buat. Dululah Datuk Bida nak sponsor. Diam dah. Dia sempat dah cat stadium jadi pink. Sampai sekarang stadium pink lah. Kalau tak putih gitu je. Berapa lah dia spend tu untuk cat luar je. Juta juga. Juta aku dia habis lah. Juta cat ni bagi kat kita RM50,000. Okay, ni kedai best ni makan ni. Ni babe. Nasi kukus ni. Surian nasi kukus ni kedai padu. Nak makan dengan Arif kat sini ya? Kenapa tak belikan untuk kita? Ni nak makan dengan Arif tadi. Okay, belilah untuk buka puasa. Besok lah, besok lagi Pasar Ramadan kan? Ni sekolah aku kan, sekolah aku ni. Dulu sekolah kat bawah ni. Bawah stadium ni dulu sekolah.
IPD, Institut Pendidikan Darul Naim. Sekarang dah kedai-kedai dah. Dulu sekolah ni bawah ni. Ada stadium jamming studio kat tepi ni. Sekarang dah tak ada dah. Coffee brew cafe dah apa semua. Dulu ni sekolah. Malam-malam bunyi bola. Kalau bola kita dalam kelas bunyi orang sorak bola. Sekolah tak ada tingkap, ada pintu. Yang kata ni lah dia. Ni ke sekolah? Ni sekolah dulu. Sekolah dalam ni. Siapa yang bagi idea sekolah kat stadium bawah dengan tak ventilation? Tak adalah, dia tak adalah kedai macam tu. Dia besar, bawah tu panjang. Tak ada pintu, tak ada tingkap, tak ni ke? Ada tingkap semua ngadak sini ya. Oh, ada tingkap. Tingkap yang ngadak sini, ngadak pintu ni semua kat sini. Itu ramai berapa orang belajar sini? Ramai lah, ni sekolah swasta. Sekolah swasta. Kelah anak Mak Jah. Mak Jah punya anak sekolah swasta. Seorang je sekolah swasta. Beken patutlah. Okey, kita dah sampai. Tapi Petra tak puas. Let's go. Kita pergi pasar Ramadan. Tuh, Mona laju je ke depan ke. Laju je Mona ke depan. Let's go. Tabuk hal lah. Orang puasa tau. Ya Allah, jumpa juga. Hai. Oh. Petra, set kamera. Ramai kan? Siapa tu? Dekat depan. Ramai. Apa ni? Kok? Okay, tumpak sotong. Kita boleh tumpak sotong. Siapa buat ni? Akak buat? Boleh. Akak masak ke? Kita beli apa? Beli sotong. Nanti topi. Panas kan? Kita beli ketupat sotong. Macam aja. Ada orang. Mami sibuk je. Hah? Satu. Oh, ada lah. Ni nak cari berlaut sekejap ni. Beli. Hah? Tu, 5 biji. Apa tu? Apa ni? Kara. Apa dia ni kak? Kara. Tahu tak? Boleh lah. Sedap, kara. Okay, jom kita beli try. Penus. Roblox banyak. Tu macam sedap. Little guy. Boh, lihat boh. Emah boh. Sana saja ni. Air kapung ni. Okey, so dia ni pula. Separuh cukup. Okay, Petra. Jom, let's go. Mami beli macam-macam, Petra. Mami beli macam-macam. Tapi apa yang saya memburu hari ni? Akok 2. Akok 2? 2 tempat lah. Akok pandan, akok biasa. Mana akok pandan? Dengan apa? Ni je. Ayam golek. Tu je lah, ayam golek tu je. Ayam golek. Ni? Ni apa tadi? Kara? Cara belau. Cara? Kerbau apa? Kubal guling. Kubal guling. Okey, tu try. Air ada yang dapat percuma ke ni? Terima kasih. Pegang. So tu Pasar Ramadan Stadium guys. Gas lalu datang. Aku gila lama tak datang. Harus sekolah dulu datang.
Apa kabur guling? Kabur. Kubah. Kubah. Kubah tu Jom. kerbau. Kebau. Longkang. Sedap lah. Macam sedap je. Dia macam Pakai kat sini ke? Kat KFC ni. Ada ke lembut? Okay, let's go balik. Ngam-ngam pukul 6. Buat tak? Jom. Okay geng, let's go, kita balik. Dah pukul 6 dah ni. Sejam dekat pasar ni pun dah rasa macam nak balik dah. Panas. Nak kata beli apa nak balik. Okay, jom. Bila panas tak nak bincang pun muak. Baju pun dah bau ayam golek dah. Kita cuba ayam golek daripada tak padu. Ayam golek panas-panas sedap lah. Jam ke? Ni tak boleh masuk. Dia kiri patut kita ni kan? Jam ke? Tak apalah. Kita kiri kan? Pada datang kita balik. Longkang. Oh, goyang sempit. Nak balik jam ni geng. Kita kena pusing seround. Okeylah, kita habiskan apa? Masa kita dalam kereta. Ha. Kalau kita apa? Kat rumah kita akan rasa lapar. Betul? Dalam kereta. Nak masalahnya. nak minum? Kat sini lagi lapar. Tu lah. Kat sini lagi lapar. Lagi lapar tengok air. Tengok air, tengok makanan sedap-sedap. Memang sedap-sedap ke pasal Ramadan ni. Macam-macam benda kau nak beli. Tadi Mona nak beli ayam golek seketul 1 ekor. Kenapa nak makan? Sebab dia nafsu seekor. Kan betul tak? Beli seekor kau full tak makan. Mak kata nak suruh belikan untuk rumah sekali. Ingatkan untuk rumah sekali. Mak kata untuk beli untuk kita nak makan apa. Kalau kita memang suku je. Dia nafsu ke nak beli semua. Akok dia beli sampai 2 kedai. Kita tengok hari ni dia makan berapa keping. Okey. Air tadi sebab ada orang bagi. Tak apalah, ada orang bagi dah, kita minum lah. Kita minum? Air orang bagi tadi. Air ada 1 je, dia bagi 1 free. Kita minum je lah. Tapi I tak minum air balang. Air pun tak minum sangat. Tapi setakat nak rasa segelas tu boleh lah. Orang letak air pipe pernah tengok. Dia macam tak tahulah orang nak enjoy macam Tapi mana. selalu yang orang jual kalau kat pasar Ramadan ni okey kot air masak kot. Mana ya? Kiri kanan? Kanan lah. Sian adik. Penuh kan? Memang ramai. Ramai sangat-sangat kat stadium ni. So kalau korang beraya kat mana, tempat apa yang korang selalu pergi, korang komen kat bawah, okay? Kalau yang mana nak balik Kelantan tu cuba komen sikit. Jam ke tak jam sekarang ni jalan, ataupun korang siapa pernah datang ke sini, ke Pasar Ramadan Stadium ni, ada pengalaman-pengalaman best kat sini, komen juga kat bawah. Okay, so stay tune. Okay, sampai rumah lagi. Penat. Tunggu buka puasa ni. So apa pun, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Okay. Masuk adik.